Assalamualaikum Hey, hari ni kita nak buat promosi ikan talapia. Ikan bakar dah, kita nak buat dah. Okey, kita duduk dekat. Kita nak buat promosi talapia saja dah. Talapia kita apa? Harga ke mana kita nak buat apa Talapia kita nak buat promosi pada bulan Ramadan ni. Ya. Dengan harga RM20 sekor ada, RM25 sekor pun ada. Gitu. Tapi stok dah banyak. Stok dah banyak dah. Order cepat-cepat. Order cepat-cepat. Rasa nak makan ikan bakar dah cepat-cepat. Kalau saiz ni rasa besar ke dia? Dak lah. Saiz ni 470 gram. Berat pak? Berat. Jadi kita nak beli dengan harga RM25 je. RM25 dah. Sekor. Tapi hak saiz 20 hijau ni tak esok dah dah. Stok tak ada. Esok baru dah. Siapa selepas set demo tengok video ni rasa nak makan sakak talapia bakar berepah macam hak you duk bakar atas dapur tu dah. Boleh mari kat lain-lain story kita buat harga promosi 20 ataupun RM25. Nak tak sai? RM25 tu besar sikit. Tu dah. Siapa nak mari boleh makan. Patut ala-ala kita dah buat liwi ikan talapia dah. Kita nak royak tu. Kita pun ada set Ramadan. Set Ramadan itu. Dalam bulan Ramadan ni boleh customer nak makan set 120, 150. Lepas tu set ulang-ulang kampung 70 riyal. Ulang-ulang kampung ni 70 riyal ni you boleh makan 3 ataupun 4 orang makan. Lepas tu siapa nak pilih jenis ala carte ni ada juga ni. Lepas tu dalam menu set ni ya ada juga main ikan sakak. Dah mau ikan sakak tu, dah mau tukar dia talapia apa boleh. Pada mau tak saya makan jenis ikan seting, ikan degasa, dah mau boleh tukar awak ikan bakar. Kita boleh buat juga. Dalam menu set ni, tak kira set 120, set 150. Deh. Okey, ala-ala kita buat promosi ikan talapia kita akak lalu menu set dalam bulan Ramadan ni. Set dah mau nak makan boleh mari kat Lela Ali Story. Beres set kita.